hiking Gunung Angsi. Parking kereta boleh parking tepi-tepi jalan. Yang mari awal sikit lah kalau jauh. Kita ni menuju kereta kecil. Dia masuk ke celah. Masuk ke celah tu. Molek main kereta kecil lah. Minyak pun jimat. Musim-musim minyak mahal lah ni. Tiket beli dah. Permit. RM5 sore. Apa tulis nama beli permit. Ni tanda. Tu tanda. Lupa bawa beg hiking. Aduh, ambil dah. Tak atas kerusi. Kita naik kereta tinggal atas kerusi. Ketinggian dia. Ketinggian dia 825 meter. Dah set dah dia. Pukul 9.23. Kita akan turun dalam. Selamat datang ke Gunung Angsi. Mula-mula kita jumpa tangga dulu. Muat naik dulu masa umur 5 tahun. Sekarang dah berubah. Mana ada tangga? Tangga dululah. Tak ada tangga, kita naik macam tu je. Depan tu baru tali. Kalau tangga macam ni senang je lah. Kita mendaki So sekarang umur Muaz dah 12 tahun. Maknanya berapa tahun dah? 7 tahun. 7 tahun Muaz kembali. Mula-mula Muaz naik umur 5 tahun. Kemudian umur 12 tahun. 7 tahun Muaz kembali. Adakah Muaz lebih kuat? Adakah Muaz lebih kuat? Ha? Tu baru jumpa tali. Kakak dulu sampai sini motor dah situ. sini. Weh, depan tu motor. Lah, sikit baru. Kakak sekarang naik gunung bersama. Ih, apa ni? Mana? Oh, laba-laba. 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 Oh my god. Oh. Ambil yang senang. Ambil yang sini boleh? Sana? Mana? Kakak sampai sini, naik sampai situ je. Mumpah. Mas tak bawa air ke? Oh, dia lembut masing-masing. Dia mula-mula dia pacak. Mula-mula dia pacak. Lepas tu dia landai.
Dulu Mu'ah nombor 1 siapa? Masa umur 5 tahun. Gunung Asir ni dia sesuai untuk pemula. Untuk pemula, beginner dia sesuai. Mu'ah sudah level moderate. Kalau siapa boleh daki gunung Berembun tu, level moderate lah. Bagus lah dek. Bagus tu Mu'ah tu pun ada cakap bagus. Taklah Mu'ah ni. Dia mula landai dah. Sampai dekat Merati Tembaga dia dah mula landai. Ni Merati Tembaga. Macam-macam apa pun ada. Sini sesuai untuk trail runner lah. Nak lari, boleh lari. Training trail runner boleh. Kuat lah ni. Power. Oh, mantap dik. Tahu apa di gunung mesti ada orang kucing. Mantap. Tengok semut jangan pijak. Hati-hati jangan pijak. Dia lah ada keluarga juga. Ini lebuh raya dia. Dia masuk dasarkan dia tu. Dasarkan dia kot. Mana ni? Dah. Ramai trail runner kat sini. Ada cakap bus sekali pun orang kata panas tu di atas tu. Ada bukit ni. Ada pokok. Mana? Tak boleh tak cakap. Dulu kita jumpa situ. Bukan kat dalam tu. Tu tadi dalam. Tak tahu jalan dia. Ada pondok rehat dekat depan. So bolehlah nak beradu dulu ke arah kiblat. So nak solat kat sini pun boleh. Baru 1 kilometer.
Tak satu-satu yang nampak. Bila kita ikut yang bernama Utopia. Tapi kalau cepat bertindak, lambat. Tapi kalau Apa yang suka daki gunung ni adalah bunyian dia. Bunyi ni rasa tenang. Bunyian unggas singkerik bagaikan muzik yang menenangkan jiwa. Muzik asal. Alhamdulillah. Rasa fresh ya bunyi masa ni. Ada view situ. Tengok view dulu. nampak dia punya lori. Wah. Tadi kita lalu tu kan? Tu tadi jalan lah kita lalu. Lebuh raya tadi.